Saya minta ibu bapa, guru-guru, put a stop to it. Simpanlah media sosial ni untuk bila dah besar sikit. Sebab kita risau akan berlaku satu kesan yang sangat mudarat kepada tumbesaran anak-anak kita dari segi mental mereka. Yang kita paling risau ialah ketagihan media sosial. Bukan hanya ada masalah buli, jenayah dalam talian, ketagihan media sosial itu juga amat merisaukan. Jadi saya minta supaya kita hentikan, kita mulakan di sekolah-sekolah di daerah Langkawi, terutama 21 sekolah rendah. Dan nanti insya-Allah kita akan teruskan kembangkan ke daerah-daerah lain. Bukan hanya di negeri Kedah, tapi matlamat kita, Kementerian Komunikasi dan MCMC ialah untuk menyantuni ke semua 10,220 sekolah di seluruh negara. Mesej kita mudah. Bawah 13 tahun, hentikan. Tak payah main media sosial. Yang dah besar sikit, gunakan dengan selamat.